Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada slot yang kedua. Okay, untuk slot yang kedua ni Ustazah akan memperkenalkan ataupun menerangkan kepada kalian mengenai pengenalan bahasa Arab. Okay, pengenalan bahasa Arab. Okay, sekejap Ustazah share slide. Cuba nampak tak? Okay, jadi untuk slot yang kedua ni, Ustazah akan menerangkan sedikit mengenai pengenalan bahasa Arab. Mungkin kalian dah pernah belajar uh, mengenai pengenalan bahasa Arab sebelum ini pada semester-semester yang lepas ataupun mungkin di sekolah dulu kan. Okay, tapi tak apa, Ustazah akan ingatkan ataupun kita refresh balik mengenai basic bahasa Arab yang pernah kita belajar ataupun yang kamu akan baru sangat belajar. Okay, kita tengok. Okay, berikut merupakan basic bahasa Arab yang perlu kita tahu. Konsep utama yang perlu kita tahu dalam bahasa Arab ini antaranya adalah okay, kita tengok kat sini ya. Sekejap ya. Mana lagi? Nampak? Okay, nampak Okay. Perkara pertama yang perlu kita tahu bila kita nak belajar bahasa Arab sama dengan bahasa-bahasa lain antaranya iaitu yang pertama sekali adalah al-kalimah. Al-kalimah. Okay, siapa yang tak boleh baca tulisan Arab boleh refer pada dia punya transliterasi. Al-kalimah bermakna perkataan. Okay, bila kita nak belajar bahasa Arab, kita perlu berkenalan dengan perkataan dalam bahasa Arab. Okay, perkataan ataupun kalimah dalam bahasa Arab ni terbahagi kepada tiga bahagian. Antaranya adalah al-is. Al-is. Al-is adalah kata nama. Macam bahasa Melayu kan, kita pun kena belajar kata nama tu, apa jenis-jenis kata nama, apa jenis kata-kata kerja, kata tugas dan sebagainya kan. Itu juga bahasa Arab. Okay, pembahagian pertama adalah al-is. Al-is bermakna kata nama. Okay, kata nama. Yang kedua al-fi'. Al-fi' bermakna kata kerja. Okay, kata kerja tu maksudnya perbuatan lah. Semua perkataan-perkataan yang menunjukkan perbuatan itu adalah kata kerja ataupun al-fi'. Kemudian al-harf. Al-harf bermakna kata tugas. Apa fungsi-fungsi kata tugas. Okay. Jadi kita tengok pada muka surat seterusnya untuk menerangkan semua pembahagian ini. Saya akan pergi kepada slide yang seterusnya. Okay. Ini antara dia punya contoh lah. Contoh bagi al-is ataupun kata nama tadi ni. Antaranya adalah kalau perkataan-perkataan tu yang menunjukkan al-insan. Al-insan bermakna manusia, maka dia tergolong dalam kata nama. Ataupun perkataan tu menunjukkan al-hayawan. Al-hayawan bermakna haiwan. Pun tergolong dalam kata nama. Seterusnya an-nabat. An-nabat tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan pun dikategori sebagai kata nama. Al-jamad bermakna benda. So kalau benda-benda ada perkataan yang menunjukkan benda yang tak hidup kan, maka dia tergolong dalam kata nama. Kemudian al-makan. Al-makan ni bermakna tempat, pun tergolong dalam kata nama. Kemudian kata kerja pula, pembahagian contoh-contoh kata kerja, antaranya kata kerja yang perlu kita tahu adalah iaitu fi'lul madhi. Fi'lul madhi makna kata kerja yang telah berlaku. Apa-apa perbuatan yang telah berlaku, tu tergolong dalam fi'il. Fi'il madhi. Yang mana fi'il madhi tergolong dalam fi', kata kerja. Kemudian kata kerja lagi dalam bahasa, dalam fi'l ni, kata kerja, yang seterusnya adalah fi'lul mudhari', iaitu kata kerja sedang ataupun akan berlaku. Okay, maka ini pun tergolong dalam fi'l juga, kata kerja. Dan yang terakhir iaitu fi'l amar. Fi'l amar bermakna kata suruhan. Contohnya kita nak menyuruh orang, duduklah kamu. Maka duduklah kamu tu ataupun arahan itu merupakan kata kerja al-am. Kata kerja suruhan pun tergolong dalam kata kerja ataupun al-fi'l. Okay, maka tiga-tiga ni yang perlu basic yang kita perlu tahu. Okay, jadi kalau boleh kata sepanjang kamu belajar TAC, sama ada level 1 hingga ke level 3 ataupun level 1 hingga level 2, kamu akan hadamlah mengenai fi'l ni nanti. Okay.
Kemudian ada kata-kata tugas yang perlu kita tahu juga, antaranya harf jar. Harf jar, kata sendi, al-istifham bermakna kata tanya, an-nida bermakna kata panggilan, an-nafi bermakna kata penafian. Okey. Saya tak nak peningkan kamu semua pada permulaan kita nak berjinak-jinak dengan bahasa Arab ni. Jadi Ustazah, ini sekadar apa? Sekadar gambaran utama sahaja basic-basic Arab yang perlu kita tahu. Okay, so kalau kita nak pergi detail pada setiap apa? Setiap pembahagian ni mungkin agak lama. Jadi untuk saya terangkan lagi sedikit mengenai apa yang kita akan belajar dalam semester-semester ini. Jadi kita terus pergi pada al-ism, kata nama ni. Okay, kita terus pergi pada muka surat seterusnya. Tapi untuk slot kita hari ini, Ustazah hanya akan fokus pada al-ism saja. Kata nama ni saja. Okay? Kata kerja dan kata tugas ni kita akan belajar pada semester pula, pada minggu-minggu akan datang secara lebih detail. Jadi untuk kita boleh kata apa, permulaan ni Ustazah nak kamu hafal dulu perkara yang basic sekali yang ada dalam kata nama ni. Okay, kita tengok slide seterusnya. Al-is ataupun kata nama tadi. Okay, antara kata nama utama yang perlu kamu tahu, benda basic, iaitu ad-dhamair al-munfasilah. Ad-dhamair al-munfasilah. Okay. Ad-dhamair al-munfasilah ni bermakna kata ganti nama diri yang terpisah. Sepanjang kamu belajar TAC ni nanti, kamu akan belajar mengenai kata ganti nama diri yang terpisah. Apakah itu kata ganti nama diri? Seperti bahasa Melayu juga, kata ganti nama diri itu contohnya macam bahasa Melayu, saya, awak, kalian, mereka. Kalau bahasa English, you, I, they, he, she dan sebagainya. Itu adalah kata ganti nama diri. Tapi dalam bahasa Arab ni, dia ada yang kata ganti nama diri yang terpisah dan kata ganti nama diri yang apa? Yang bersambung. Jadi kat sini kita belajar dulu mengenai ad-dhamair munfasilah. Kata ganti nama yang terpisah iaitu ada 14. Okey? Ada 14 ni. Ni semua ni. Semua ni kamu wajib hafal. Jadi untuk permulaan slot kita yang pertama ni, Ustazah nak kamu hafal 14 ni saja. Okay, kalau Ustazah punya style, Ustazah akan menghafal wa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Kalau boleh, Ustazah sarankan kamu hafal ikut turutan yang Ustazah ajar ni. Ada pelajar dia suka hafal huwa, hiya, anta, anti, ana nahnu. Kemudian dia baru huma, hunna. Dia terbalik sikit. Tapi Ustazah sarankan, kalau kamu belajar dengan Ustazah semester ini, Ustazah sarankan ikut turutan Ustazah ni. Bermula daripada yang atas sekali sampai yang bawah ni. Okay, Ustazah akan terangkan sedikit secara detail mengenai dhamair munfasilah ataupun kata ganti nama diri yang terpisah ni. Okay. Yang pertama, golongan yang pertama ni kamu boleh tengok kat sini. Golongan yang pertama ni ada warna kuning ni. Ada 3 ni. Ini semua boleh kita kata kalau dalam bahasa Melayu dia adalah, kalau bahasa Melayu kita ada kata ganti nama diri kan. Dia ada kata ganti nama diri yang pertama, kedua dan ketiga, betul tak? Yang pertama tu yang menunjukkan diri kita, ana nahnu. Tu kata ganti nama diri yang pertama. Manakala kata ganti nama diri yang kedua, orang yang depan kita, sama ada kamu, kamu berdua, kalian semua. Ini kata ganti nama diri yang kedua. Kalau Arab ni ada beberapa jenis lah. Kemudian ada kata ganti nama diri yang ketiga. Orang yang ketiga tu ada orang jauh daripada kita. Ini semua kategori dia. Saya dah tukar, saya dah apa? Categorizekan dengan warna yang berbeza supaya kamu nampak. Okey. Yang pertama, domain yang pertama, golongan yang pertama iaitu kata ganti nama diri yang ketiga. Orang yang jauh daripada kita. Tetapi fokus pada lelaki. Okey. Semua lelaki. Contohnya dia seorang lelaki. Dia seorang lelaki je. Okay, dia seorang lelaki, kita gelarkan sebagai huwa. Huwa. Huwa bermakna dia seorang lelaki. Okay, tapi kalau 2 orang lelaki, ataupun mereka berdua lelaki,
kita panggil huma. Huma. Dia berdua lelaki ataupun dia dua perempuan pun kita panggil huma. Nampak? Ni lawan dia lah. Kalau lelaki tadi, huwa dia seorang lelaki, hiya dia seorang perempuan. Maka kalau mereka semua lebih daripada dua orang, maksudnya tiga orang ke atas, kita gelarkan sebagai hum. Mereka semua lelaki. Okay? Kalau lawan dia tadi, hunna. Hum mereka semua lelaki, hunna mereka semua perempuan. Okay, nampak? Ini kategori lelaki. Mereka semua lelaki. Manakala pula kalau dia seorang perempuan, satu orang perempuan saja. Ini semua kategori perempuan. Dia seorang perempuan, kita panggil sebagai hiya. Hiya, dia seorang perempuan. Mereka berdua perempuan. Kita gelar sebagai huma, sama dengan lelaki. Dia berdua lelaki ataupun dia dua perempuan, kita gelar sebagai huma. Mereka semua perempuan, lebih daripada dua orang perempuan. Masuk tiga orang ke atas, kita panggil hunna. Hunna. Kalau mereka semua hum kan, mereka semua lelaki hum. Mereka semua perempuan hunna. Ini lawan dia. Okay, selesai untuk kategori ketiga, iaitu orang yang jauh dari kita. Bagaimana kalau orang yang berada di depan kita, yang kita bertutur dengan mereka? Contohnya awak, kita tengah bercakap dengan awak, kita tengah cakap dengan dua orang yang depan kita, atau kita tengah cakap dengan tiga ataupun lebih daripada lebih daripada tiga orang depan kita. Ini kita gelar sebagai kata ganti nama diri yang kedua. Okay? Kalau ada seorang lelaki depan kita, kita gelar sebagai anta. Awak seorang lelaki. Ni warna hijau ni semua kategori lelaki. Awak seorang lelaki, anta. Awak berdua lelaki, antuma. Kalian semua lelaki, lebih daripada dua orang, masuk tiga orang ke atas, kita gelar sebagai antum. Kalau awak seorang perempuan, sorry saya tersalah tulis ni P sepatutnya, perempuan. Sebab kategori perempuan semua kan. Awak seorang perempuan, anti, dalam bahasa Arab anti. Awak berdua perempuan, kita panggil antuma. Nampak antuma sama tak dengan antuma dua orang lelaki? Sama kan? Sama. Maka kalau depan kita ada ramai perempuan, ni semua P sorry salah. Lebih daripada dua orang perempuan depan kita, kalian ramai lebih daripada dua orang ke atas, tiga orang ke atas, sebagai antuna. Kalau laki antum, perempuan antum. Dan yang terakhir kata ganti nama diri yang pertama, orang yang pertama sama ada yang menunjukkan diri kita, sama ada saya, iaitu yang singular lah kan. Saya sama ada laki ke atau perempuan, kita gelar sebagai ana dalam bahasa Arab. Maka kalau kami tak kisah laki ke perempuan, kita panggil sebagai nahnu. Nahnu. Okay, jadi Ustazah minta kamu hafal 14 ni saja. Kalau semester-semester lepas Ustazah suruh diorang nyanyikan lagu. Tak kisahnya lagu cuma mana pun, asalkan bunyi lagu, kemudian hantar ke Ustazah. Tapi semester ni, Ustazah minta kamu hafal saja dan Ustazah akan beri quiz. Jadi kamu wajib hafal. Tak kisah kamu dah pernah belajar ke tak pernah belajar, Ustazah nak kamu hadam betul-betul mengenai domair munfasilah ni. Okay? 14 ni, Ustazah minta kamu hafal betul-betul untuk minggu yang pertama. Minggu yang seterusnya nanti kita akan lebih mendalam. Sebab kalau kita tak faham apa itu huma, apa itu hum, susah kamu nak faham fi'il-fi'il yang seterusnya. Kata ganti nama, apa ni? Kata kerja-kata yang kata kerja bahasa Arab ni, semua berkait rapat dengan domair ni. Kata ganti nama diri ni. Jadi, Ustazah minta kamu hafal 14 ni. Okay? Kamu ikut turutan ini daripada atas sampai bawah. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antutna, ana nahnu. Okey, boleh semua? Okay, saya harap tak ada masalah lah ya. Okay, kita cuba pergi pada muka surat seterusnya. Macam mana pula nak clearkan ni? Okay, kita pergi pada fa'il yang tadi kita sudah tersentuh sikit kan. Fa'il tu apa dia kelas? Fa'lu. Fa'il.
Fa'lul tu atau fa'il bermakna kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab ada tiga bahagian je. Apa dia tadi? Fa'lul madi, kata kerja telah berlaku. Fa'lul mudhari', kata kerja sedang ataupun akan berlaku. Fa'lul amar, kata suruhan. Jadi nanti kamu akan belajar mengenai kata kerja telah berlaku, sedang ataupun akan berlaku dan suruhan. Jadi semester ni nanti kamu pun kena hafal juga uh, apa? Tasrif ni. Tasrif tu maksudnya tu apa ni? Boleh kata perubahan-perubahan perkataan dalam fi'il. Contohnya nanti kamu akan belajar jurutan sama macam tadi juga kataba, katabu, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Apa benda ni Ustazah? Nanti kita akan belajar lebih detail, okey? Kemudian kalau fi'il mudhari' bersama ada yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Okey, itu fi'il mudhari'. Maka manakala fi'il amar, uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ya Allah, apa benda ni Ustazah? Kita akan belajar pada minggu-minggu yang akan datang seterusnya. Okay? Jangan risau. Tapi hari ni Ustazah terangkan sikit-sikit je supaya kamu berjinak-jinak dengan perkataan yang ada dalam bahasa Arab ni. Contohnya fi'il mudhari' tadi, madi tadi kan yang saya baca kata tu, ada penerangannya di sini. Sebab tu saya kata pentingnya kamu hafal yang huwa, huma, hum, yang huna tadi tu, yang wawal tadi tu, kata ganti nama diri tu, penting kamu hafal sebab dia berkait rapat dengan fi'il ataupun kata kerja bahasa Arab. Contoh kat sini, yang pertama kan, huwa tadi tu. Ni huwa, dia seorang lelaki. Ketika dalam perkataan, contohnya kita nak gabungkan dia pada dalam fi'lul madi ataupun kata kerja, dia akan jadi kataba. Nampak ni, kataba bermaksud dia, kan huwa kan dia seorang lelaki kan. Dia seorang lelaki sedang menulis. Telah berlaku. Telah menulis. Dia akan jadi kataba. Tapi apabila kita nak menunjukkan dia dua orang lelaki telah menulis, dia tak boleh jadi katabah dah. Sebab katabah ni untuk dia seorang lelaki je. Kalau kita bahasa Melayu, kalau kita nak cakap dia seorang lelaki sedang menulis, kita sebut je dia seorang lelaki sedang menulis. Kalau kita nak kata dia dua orang lelaki sedang menulis, kita akan sebut dia berdua sedang menulis kan. Ataupun dia berdua telah menulis. Tapi Arab, dia seorang lelaki sedang menulis tu untuk satu orang lelaki saja. Manakala bila kita nak tukar pada dua orang lelaki, dia akan tukar perkataan juga. Contohnya, dia akan jadi kataba, penambahan alif ataupun a. Nampak? Kataba ni tak ada dua a kan? Ataupun tak ada alif kat sini. Tapi bila kita nak cakap dia dua orang lelaki setelah menulis, dia akan tambah a lagi kat belakang. Dia akan jadi panjang. Ataupun tambah alif. Dia akan jadi kataba. Manakala kalau kita nak kata mereka semua lelaki telah menulis, dia tak akan jadi kataba ataupun kataba lagi. Tapi dia akan berubah jadi pada, dia akan ubah kepada waw alif ataupun u. Maka daripada kataba dia akan jadi katabu. Nampak? Jadi kalau kamu nampak perkataan katabu ni, kamu dah tahu dah, oh katabu ni untuk mereka semua lelaki telah menulis. Nampak? Jadi kita kena kenal dia punya simbol ataupun tanda-tanda dekat perkataan tu yang menunjukkan dia telah menulis untuk satu orang lelaki ke, dia telah menulis untuk dua orang lelaki ke, ataupun dia telah menulis untuk ramai lelaki. Nampak? Ini kategori yang pertama tadi yang apa? Wahumahum. Kategori apa? Uh, katakan nama diri yang ketiga untuk lelaki. Manakala kalau untuk perempuan pula, daripada kataba tu, kalau kita nak tukar kepada dia seorang perempuan telah menulis, dia takkan jadi kataba lagi, tapi kena tambah ta baris mati ataupun ti di belakang. Maka akan jadi katabats. 4 tambah ti. Kalau Arab dia tambah ta lah. Katabats. Jadi kalau kamu nampak perkataan katabats ni, kamu dah tahu dah. Oh, katabats ni adalah kata ganti nama. Dia adalah kata perbuatan, kata kerja untuk dia seorang perempuan telah menulis. Satu orang perempuan je. Kemudian kalau huma pula, kalau ada dua orang perempuan, dia kena tambah ta alif ataupun ta. Daripada kataba tu, dia akan jadi katabata.
Jadi kalau kamu nampak perkataan ta, penambahan ta di belakang ni, kamu dah tahu dah ini adalah perkataan kata kerja yang telah berlaku untuk dua orang perempuan. Kemudian perkataan kalau huna pula mereka semua perempuan, penambahan nun di belakang ataupun na di belakang. Maka dia akan jadi kata benar. Kata benar, kalau kamu nampak perkataan kata benar ataupun kata benar Arab macam ni, kamu dah tahu dah, oh kata benar ni adalah kata kerja telah berlaku untuk siapa? Untuk berapa orang? Untuk mereka semua lebih daripada dua orang perempuan. Jadi, kita akan belajar lebih detail lagi untuk anta, antuma, antum ketika past tense, anti, antuma, antuna ketika past tense, anana. Ini sekadar gambaran gambaran awal je lah. Okey, seterusnya, sekejap. Hmm. Eh, dia satu sekejap sekejap Tadi kata, tadi fi'il padi kan, past tense. Yang ni pula fi'il mudhari'. Okey, fi'lul mudhari' ni apa dia? Kata kerja sedang ataupun akan berlaku. Sama juga macam tadi, yang madi tadi tu. Maksudnya, contohnya ketika huwa, humahum, ketika huwa, dia seorang lelaki, sedang menulis pula. Tadi telah menulis. Kalau sedang menulis, daripada perkataan asal dia adalah kataba. Kata asal dia sebenarnya kataba, menulis. Kataba, menulis. Ini perkataan asal Bila kita nak jadikan dia fa'ilul mudhari', kata kerja sedang ataupun akan berlaku, kita kena tambah apa? Tambah ya. Tapi tadi semua yang telah berlaku tu semua penambahan depan-depan kan? Penambahan belakang-belakang kan? Kataba, kataba, katabu, katabat tadi tu, penambahan belakang. Tapi bila fa'ilul mudhari', kata kerja akan berlaku ataupun sedang berlaku, penambahan adalah depan dan belakang. Sama ada depan-depan ataupun diapitkan depan dan belakang. Contohnya ketika huwa kena tambah ya di depan. Maka tambah ya depan dia akan jadi daripada kataba, tambah ya di depan dia akan jadi yaktub. Nampak penambahan ya ni. Jadi kalau nampak perkataan ya je kamu dah tahu dah, oh ni adalah fi'lul mudhari'. Untuk siapa? Untuk huwa, dia seorang lelaki. Kalau dia ataupun mereka berdua lelaki, kena tambah apa? Ya depan, alif nun belakang. Ya depan, an belakang. Ya an. Maka daripada kataba dia akan jadi yaktuban. Yaktuban. Hum tambah ya depan, waw nun belakang. Mereka semua lelaki, ketika kita nak kata dia sedang menulis, dia akan jadi yaktubun. Itu kalau sedang menulis. Kalau kita nak guna perkataan lain, contohnya jalasa, duduk. Kita nak kata duduk. Mereka semua lelaki sedang duduk. Kita kena tambah juga ya dan nun, ya depan dan un belakang. Tapi tukar kepada perkataan lain, jalasa. Maka dia akan jadi yajlisun. Tapi sekarang ni kita tengah tengok contoh untuk katabah kan. Dia sedang menulis. Maka kita fokus pada katabah je. Okay. Katabah ketika hum dia akan jadi yaktubun. Nampak penambahan-penambahan dia macam ni. Sama juga nanti untuk hiya, huma, hunna ada penambahan dia iaitu ta di depan, ta, ta depan, an belakang, ya depan, na belakang. Maka akan jadi taktub, taktuban, taktubna. Sama juga untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna, ana, nahnu. Ini selalu lintas je lah kita tengok Okey, seterusnya. Seterusnya ni kata suruhan. Fi'lul amar. Fi'lul amar adalah kata suruhan. Sama juga ketika kita nak masukkan sesuatu domer, kata ganti nama diri ke dalam sesuatu perkataan, dia akan berubah mengikut kata ganti nama diri siapa. Contohnya, awak seorang lelaki, kita nak suruh dia, awak seorang lelaki duduklah. Tulis tadi kata apa
tulislah awak. Awak seorang lelaki tulislah. Ha, awak bahasa Arab hantar. Tapi bila kita nak jadikan, nak masukkan hantar ni ke dalam fi'il amar ni, kata suruhan ni, dia kena tambah belakang ni, iaitu kena tambah alif di depan dan baris mati di belakang. Okay? Alif depan ni bunyi dia U. Kadang-kadang dia boleh jadi bunyi I. Jadi satu di sini U ataupun I. Tapi untuk katabah ni kita kena sebut U di depan. U maka U lah. Jadi daripada kataan asal tadi katabah, bila kita nak masukkan kata suruhan untuk awak seorang lelaki hantar, dia akan jadi uktub. Bila kita nampak kataan uktub tu, kita tahu dah, oh uktub adalah awak seorang lelaki duduklah. Kalau awak dua orang lelaki ataupun dua orang perempuan pun kita guna antuma kan. Antuma dua orang lelaki. Contoh kita kata awak berdua lelaki. Tulislah. Maka kita tambah alif di depan dan alif di belakang. Maka dia akan jadi uktuba. Nampak? U depan, A belakang. Sama juga antum tambah alif depan, waw alif belakang ataupun U depan, U belakang. Maka akan jadi uktubu. Seterusnya anti. Awak seorang perempuan. Maka kita tambah apa? U depan, I belakang, maka jadi uktubi. Antuma tambah U depan ataupun alif depan ataupun A belakang ataupun alif belakang, maka akan jadi uktuba. Antuna tambah alif depan, na belakang, maka jadi uktubna. Maka kalau kau nampak perkataan uktubna ni, kamu boleh tahu dah, oh uktubna ni adalah kata suruhan untuk kalian semua perempuan. Nampak tak gambaran dia? Jadi kalau boleh, kamu cubalah tengok-tengok tengok-tengok sikit mengenai apa yang saya terangkan basic Arab hari ini. Okay, tapi yang utamanya sekarang ni kamu fokuskan kepada domair munfasilah tu tadi. Okay, jadi domair munfasilah, kata ganti nama diri yang 14 tu nanti kamu kena buat homework iaitu quiz. Ustazah akan buat quiz dalam quizzes. Okay, ingat tak apa itu kata ganti nama diri yang tadi tu? Yang 14 tadi tu? Yang ni. Hafal yang ni. Okay, boleh kelas? Okay, setakat itu saja untuk video kita ataupun pembelajaran kita untuk slot yang kedua ini. Hadza faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.